Hai, Assalamualaikum. Untuk video kali ni, saya akan share resepi dan juga cara-cara untuk buat kek marble atau marble butter cake tanpa ovalid. Resepi dan juga teknik asal dari Laila Salikin, tapi saya akan ubah sedikit sukatan bahan. So, korang stay tune dan tengok sampai habis. Macam biasa, mula sekali saya akan sediakan loyang. Untuk video kali ni, saya pakai loyang saiz 9 sebab saya rasa lebih sesuai. So letakkan baking paper. Cuma saya ada tersalah beli paper, tapi tak apa, kita teruskan je. Sapu margarin sikit dan letakkanlah kertas macam biasa. So jom kita buat kek. Mula sekali sukat margarin. Saya pakai margarin, tapi kalau korang nak pakai butter pun boleh. Okey, untuk next resipi insyaAllah saya akan tunjukkan resepi guna butter. Okey, margarin ni 250 gram. Saya keluarkan dari peti ais 1 jam awal. Saya simpan dekat dalam peti ais. So, maksudnya dekat sini margarin mestilah kena sejuk, bukannya yang jenis cair. Saya guna speed 1. So, masa kita start tadi, saya dah setkan masa 10 minit. Pukul lebih kurang 1 minit je. Lepas tu stop dan kaukkan dekat sekitar bowl tu lah. Dan dekat bawah juga. Lepas tu sambung lagi untuk beat. Saya sangat cadangkan untuk kita set masa. Sebab kadang-kadang kita tak pasti dah cukup kembang ataupun dah cukup fluffy ke tak margarin yang kita pukul tu. So, kita naikkan speed bertahap. Dari 1, naikkan 2, naikkan 3 dan last kali saya guna speed 4 sahaja. Saya tak gunakan speed maksimum iaitu 5. Sebab kan saya guna stand mixer je and ada ruang untuk saya letak spatula and kauk. Saya tak stopkan mixer. Tapi kalau korang rasa susah, boleh stopkan kejap and korang kacau ataupun kauk dekat bahagian tepi dan bawah mixing bowl tu. So teruskan, and kalau korang dapat lihat, kita punya margarin dah semakin memutih. Tapi dia tak adalah putih gebu sebab margarin tu kan dah memang warna kuning. Sementara menunggu margarin kita kembang dan putih, kita sediakan bahan ayak dulu. Saya gunakan 2 cawan tepung naik sendiri dan 1 sudu kecil baking powder. Ayakkan bahan ni dan ketepikan. Berbalik kepada margarin kita, kalau korang dapat lihat warna dia pun dah putih. Sudah gebu dan juga dah fluffy. Masa pun dah cukup 10 minit. Kita stopkan mixer dan kauk dekat bahagian bawah. Tambahkan 1 cawan gula caster dan sambung pukul. Okey, masa ni set juga masa lebih kurang 5 minit. Dan seperti biasa, saya gunakan speed 1 dahulu. Kemudian saya akan stopkan mixer untuk saya kauk dekat bahagian bawah. Sudah siap kauk, dah ready untuk kita sambung pukul. Masa ni saya dah tak stopkan mixer. Saya akan teruskan sehingga 5 minit dan menggunakan speed 4. Masa pun dah cukup 5 minit. Dari speed 4 saya akan turunkan ke speed 2. Kemudian saya akan masukkan telur. Sepatutnya satu persatu, tapi tak apalah, dah jatuh 2 biji. Cuma saya takkan selang lama pun. Bila dah nampak telur kuning dah sebati, dah tak nampak warna, masukkan je telur seterusnya. Dan masa ni jangan lupa setkan juga masa 5 minit bermula dari telur pertama yang masuk ke dalam mixing bowl tadi. Masa pun dah tamat, dah cukup 5 minit, saya akan offkan mixer. Korang tengok ni, teksturnya macam ni. Dia taklah terlalu halus, tapi tak apa, teruskan. Okey, onkan mixer speed 1 dan masukkan bahan ayak. Bahan ayak ni saya masukkan sedikit demi sedikit. Pastikan speed paling rendah iaitu speed 1. Masa ni saya dah tak setkan masa, tapi saya rasa lebih kurang 3 minit je. Saya nak habiskan tepung ni lebih kurang 3 minit je. Masukkan 1 sudu teh esen vanila, sambung pukul dan masukkanlah tepung. Habiskan ke semua tepung yang kita ayak tadi. Step terakhir, saya akan masukkan buttermilk sebanyak setengah cawan. So masukkan separuh dahulu, kemudian sambung pukul dan boleh stopkan mixer sekejap untuk kauk dekat
dekat tepi bowl dan juga dekat bawah. So ada lagi tepung yang tak sebati, and boleh sambung pukul dan teruskan masuk lebihan buttermilk tadi. Untuk buttermilk ni boleh je buat sendiri atau beli dekat kedai. Macam saya buat sendiri je. Macam mana nak buat, nanti saya akan tulis dekat description. Adunan dah sebati, dah boleh stok mixer, dan inilah tekstur yang kita nak. Dah jadi dah pun. Kemudian korang sediakanlah bowl lagi satu untuk kita nak bahagikan untuk letakkan Emalco coklat, atau kalau tak ada boleh je pakai serbuk koko. Saya gunakan 1 sudu besar Emalco coklat. Kacau-kacau sampailah sebati. Dah tiba masa untuk kita tuangkan adunan ke dalam loyang yang telah pun kita siapkan tadi. Boleh ikut kreativiti masing-masing. Macam saya suka buat corak abstrak macam ni. Kalau korang nak selang-seli adunan coklat dengan putih ni pun tak ada masalah. Boleh je buat ikut kreativiti. Sebelum bakar, mesti kena ketuk-ketuk dulu loyang ni untuk kita keluarkan buih-buih udara yang terperangkap dalam adunan. So lorekkan menggunakan lidi. Saya tak lorek sampai bawah. Saya celuk ataupun tekan lidi tu separuh je dan dah boleh bakar. Oven saya tak preheat. Terus masukkan loyang dan set masa selama 80 minit dengan suhu 130. Suhu 130 tu korang make sure beli termometer tau. Sebab kadang-kadang suhu termometer dengan suhu tombol oven kita tak sama. Dah siap lah kek marble. So tengah panas-panas macam ni mesti kena keluarkan dari loyang. So inilah hasil selepas kita bakar. Hasil kesabaran yang kita tunggu, alhamdulillah menjadi pun kali ni. So kita terbalikkan kek kepada kek board yang kita nak gunakan. Nak cantik korang belilah 1 inci lebih. Kalau loyang saiz 9 inci, kek board korang beli 10 inci. Belum siap sepenuhnya lagi. Okey, kita ada proses seterusnya, iaitu kita kena wrap dengan plastik wrap ni lah. Masih suam, kek masih suam atau panas boleh je. Okey, so masih suam-suam ni saya terus balut. Okey, dari keluarkan oven tadi saya tunggu lebih kurang 5 minit and balut. Lepas tu dah tunggu sejuk barulah masuk dalam peti ais. Okey, so ini semalaman tau, maksudnya saya buat kek tu petang, esok pagi baru potong. Masukkan peti ais dan barulah kita potong menggunakan pisau yang tajam. Kek akan lebih moist kalau kita wrap. Kalau lepas bakar terus kita potong, masa tu kek nampak lebih kering. Dia tak pecah minyak lagi. So ini kek dah glow, dah seharian barulah mula memotong. Pertama sekali saya potong pakai pisau biasa yang saya suka potong kek, tapi saya rasa macam kurang cantik sebab pisau ni terlalu tebal. Last sekali saya akan tukar pisau rumah yang biasa. Korang tengoklah sampai habis video ni. Kek marble atau marble butter cake kita pun dah siap. Walaupun menggunakan margarin, tapi tak apa, nanti saya akan gunakan butter. Untuk beginner, saya cadangkan korang gunalah margarin dulu sebab margarin murah. Okay, so kalau korang nak try terus pakai butter, takut kos terlalu tinggi lah dengan kek yang susah nak jadi. Walaupun kita nampak sangat simple, macam senang je buat, tapi percayalah ini adalah kek ke-6 saya buat barulah jadi macam ni. So 5 kek saya yang sebelum ni hasilnya kurang memuaskan. Apa-apa pun yang paling penting kena try and error. Buat lagi kalau tak jadi. So, jumpa lagi dalam resepi seterusnya. Selamat mencuba.
Jangan lupa like, komen, share dan subscribe YouTube channel Umi Hasna untuk perkongsian resepi seterusnya.